Memang ada hadis Nabi sebut inna kasra azamil mayyit ka kasri macam mana Nabi sebut inna kasral mayyit ka kasril al-hayy, ataupun kasri azam, inna kasra azamil mayyit ka kasri azamil hayy. Begitulah riwayat menyebut mematahkan tulang si mati sama macam mematahkan tulang orang yang hidup. Maka sebab itu kita bila nak uruskan jenazah, Nabi kata kena urus dengan cara yang lembut. Kita hormat kat dia macam mana dia hidup. Kita berbalik kepada isu yang pertama tadi, bedah siasat. Bedah siasat ni dibenarkan kerana darurat. Darurat kerana nak mencari pembunuh ataupun nak mencari penjenayah. Sebab kalau tak buat bedah siasat, kita tak tahu apa punca mayat tu mati. Dan kita tak dapat kesan jenayah apa yang berlaku atas dia, dan kita pun tak dapat kesan penjenayah. Nanti orang akan senang, dia kata kita bunuh dengan cara ni, kita tak kena tangkap. Sedangkan maqasid syarak untuk memelihara nyawa. Jadi kita berdepan dengan dua keadaan. Yang pertama, kita terpaksa bedah siasat si mayat, kita belah badan dia walaupun ada nas yang melarang, dan kalau kita tak belah menyebabkan ramai lagi orang akan mati disebabkan jenayah. So kita kena jaga dua benda maslahah, dan kita kena utamakan maslahah yang lebih umum, iaitu nak menjaga ketenteraman awam dalam negara. Maka dibenarkan untuk kita tahammul akhaffud dararain. Tahammul darar al khas ala taqdimud darar al khas ala al am. Maknanya kita membuat mudarat yang sedikit untuk tolak mudarat yang lebih besar. Begitu juga dengan derma organ. Derma organ juga benda yang sama. Kalau kita tak benarkan, ramai nanti orang akan mati. Kerana organ ni satu benda yang mahal. Jadi kita dah mati dah. Dan kita tak perlukan organ kita pun. Jadi bila kita daftar diri kita sebagai penderma organ, orang ambil organ kita bagi pada orang lain, kita menghidupkan manusia. Yang mana dia dikira sebagai amal soleh. Berapa ramai di kalangan sahabat yang masuk dalam medan perang, yang dia pun tak sangka dia akan hidup lepas tu, dia akan mati. Itu tidak dikira sebagai membunuh diri dan tidak dikira sebagai maksiat. Yang maksiat ni bila mana dia potong tangan dia secara hadran, secara sia-sia. Sebab itu Ja'far masa dia mati dekat medan Mu'tah, kan tangan dia dua-dua kudung kan, Rom potong tangan dia. Tuhan akan ganti dengan kepak. Sebab tu dipanggil Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang mempunyai kepak. Jadi kita kalau kita bagi organ kita pada orang lain, nanti orang kata macam mana saya nak bagi jantung kat dia, nanti saya tak ada jantung. Tak, kalau kita bagi tu kerana tasadduk, kerana kita betul-betul ikhlas untuk derma, maka Tuhan akan ganti lain. Soalannya, apakah kalau kata kita dah jadi mayat, kita menderma dan orang potong tu, apakah kita akan merasa sakit? Itu yang jadi soalan. Tak. Nabi suruh, Nabi kata, kalau kita patahkan tulang mayat, macam kita patahkan tulang orang hidup. Maknanya kalau kita tak hormat pada mayat, kita macam kita buat tak hormat pada orang yang hidup lah. Bukan maknanya kita rasa sakit. Ada.